Okey, selamat malam semua. Seperti yang saya janjikan dekat korang dalam live TikTok saya tadi, saya akan buat korang sharing forecasting untuk hari esok dan juga sepanjang minggu esok lah, minggu depan. Jadi untuk goal, kalau korang buka cara cari follow arah, korang akan mulakan dengan time frame monthly dulu. Okey, ni saya marking proper elok-elok. Tempat tadi dekat dalam live TikTok saya tak marking betul-betul. Korang pun tak nampak sangat macam mana nak marking kan. So saya marking dulu. Jadi untuk follow arah monthly, dia punya follow arah dekat candlestick yang ini. Korang buat horizontal ray, letak je kat situ. Jadi korang pergi dekat korang punya trading view masing-masing, korang boleh marking sebiji macam saya buat. Okay, so ini follow arah monthly. Dia ni buat dalam keadaan tak fresh. Sebab apa tak fresh? Sebab candlestick nombor 2 ni dia dah matikan momentum. Kerana apa? Kerana dia siap di dalam direction. Sepatutnya dia kena pecah, buka baru. Tapi malangnya dia tak buat macam tu. Dia siap di dalam dan next month akan decide candlestick monthly tersebut sideways. Ataupun tak fresh lah. Okay Alright, so bila kita tahu direction monthly dia tak fresh, dia ni kita tunggu masa je dia ni nak mati, nak buka baru. On the way nak buka baru. Sebab ni dah lama. So ni on the way nak pecah. Tapi kita ada lagi masa 12 hari, 6 jam lagi sebelum dia siap. Tapi kita gunakan dia sebagai direction sahajalah buat masa ni. So siapa yang boleh kita entry selain daripada monthly? Sebab monthly punca dia jauh. So kita buka weekly. Untuk weekly, macam saya cakap tadi, weekly punya follow arah dia buat fresh. Fresh dekat atas sekali yang ni. Kita tukar warna lain. Ambil lah apa-apa, orange ke. Okay, so kita marking lawa-lawa. High shadow, low shadow. Kalau macam ni, korang perasan tak dia punya low shadow dia tak ada. Dan dia ada gap. Macam ni, dekat sebelah ni dia tiba-tiba campak kat sini. So maksudnya kat sini sebenarnya lah tempat kita marking. Sebab apa-apa marking kita kena marking dekat open, dekat close. Close dan open adalah perkara yang sama lah. Disebabkan candle dia campak, so kita lebih percayakan close candlestick belakang. Ini topik OHLC biasanya saya akan ajar dalam kelas lah. Kelas follow arah legasi. Tapi sekarang ni apa-apa pun marking kita sebenarnya dekat sini. Bukan dekat atas ni. Salah. Jadi pastikan korang tak salah marking. Sebab tu saya cakap basic sangat penting. Bila korang belajar ilmu follow arah, korang bukan setakat belajar ilmu follow arah, korang akan kuatkan korang punya basic korang. Okay. So ini cara marking yang tepat. Jadi untuk monthly dia buat fresh follow arah. Di mana monthly ni candlestick yang bakal buka pada hari esok kena kekalkan momentum dia naik sampai pecah buka baru sepanjang minggu tersebut lah. Jadi macam mana sebelum dia nak naik tu, kita mestilah nak cari entry point dekat area sini. Jadi bermula dengan time frame weekly, H4, M30, M5. Weekly dah jumpa yang kita marking ni atas bawah. H4 lah yang kita akan cari pada hari esok. Di mana H4 kita akan fokus tukar arah. So bila H4 tukar arah, kita tunggu H4 buat bull. Dia buat je bull. Jangan tekan terus. Tunggu M30 buat bull yang sama. So yang ni kita tak boleh detail sangat lah. Sebab ni adalah SOP dalam kelas follow arah legasi sahaja. Nanti student marah pula. Okay ya. So yang korang kena tahu adalah yang basic je. H4, M30. Dah selesai. Ada ni baru entry. Tak ada ni jangan entry. Nanti kan judam dia. So kena hati-hati. Okay. Jadi untuk weekly pada hari esok inilah setup dia. Tapi tengok juga daily sebab kita tak boleh single time frame saja tengok. So kita tengok dulu daily buat apa. Kadang-kadang daily dia kacau. H4 dia kacau. So kacau ni apa maksud dia? Okay, tengok dulu. Untuk daily, dia loading kejap. Okay, untuk daily, follow arah yang saya marking tadi adalah dekat sini. Ni follow arah daily. Jadi kita tukar color, kita ambil apa-apa color tak kisah pun. Okay, so itu high shadow dan di sini adalah low shadow. Nampak tak? So pasti marking yang betul. Kenapa? Ni sama case macam weekly tadi. Dia ada gap. So korang marking dekat close candlestick belakang. Jadi dalam keadaan macam sekarang ni, untuk daily, kalau korang perasan, dia punya follow arah dia ni, dia dalam keadaan tak fresh. Dia buat sideways. Kenapa? Candlestick nombor 2 ni main peranan besar. Dia siap di dalam, dia matikan momentum.
daily tersebut. So maksudnya ada chance untuk dia lawan turun. Jadi asalnya dia nak naik lepas tu turun. Nampak tak dia lawan. So berkemungkinan besar esok kalau dia buat setup sokongan iaitu weekly punya setup buy, dia buat setup buy follow arah weekly, H4 buat tukar arah, M3 buat tukar arah dia buat, so ada chance untuk dia naik balik. Sebab apa? Walaupun daily ni buat lawan tapi pada masa tersebut dia tak ada sokongan untuk buatkan dia turun. Macam contoh group A buat sell follow arah. So ada yang buat sell bolehlah dia turun, tapi sekarang tak, group A dia buat buy follow arah. Dan kita tak boleh berpandukan group B semata-mata. So group A tu sebagai first entry memang main lah kena utamakan. Okey Jadi ni yang korang kena alert. Cumanya kita tahu dia tengah sideway dalam ni. Jadi pada hari esok jangan ambil daily lagi, relax dulu. Bagi weekly jalan dulu. Okey. Kalau nak ambil daily kita take the risk, high risk setup. Okey. So untuk H4 kalau korang perasan H4 ni dia buat sell follow arah. Dia seorang je buat sell follow arah. Jadi jika dia buat sell follow arah, dia ni tak mengganggu sangat pun sebab dalam grouping dia seorang je buat S. Dia buat sell, yang lain semua buat buy. So tak ada mengganggulah, cumanya kita kena tahu konsep yang H4 ni, apa yang membantu adalah dia ni buat H4 sideway ataupun kita panggil H4 tak fresh. Candlestick nombor 2 siap di dalam. So dia dah matikan momentum merah, jadi senang dia nak naik. Dan lagi bagus, esok pula conflow yang paling terbaik adalah weekly, dia ni pun nak buat buy setup. So agak cantik dan menarik lah. Jadi esok kita cari setup weekly H4 M30, kita buy and then dia pecah benda ni, H4 sell ni dia pecah. Buka je H4 baru, kita ride the trend macam biasa. Ni semua kelas follow arah legasi kita akan lagi detailkan lah. Cumanya bayangan dia macam ni. Okay Alright. So pada hari esok, jika korang tanya saya sepanjang minggu, hari start daripada esok sampai Jumaat direction apa, kita fokus buy sahaja. Dan kita dah akan nampak insyaAllah kalau setup ini menjadi, kita akan dapat all time high lagi sekali. Okay? Jadi setakat ni itu sahaja. Dan lupa nak bagi tahu, untuk pengetahuan korang yang selalu analisis dekat TradingView, kalau boleh pakai Saxo. Saya terlupa. Saya tak perasan pula. Rupanya saya buka dia Wanda. Lepas sebab tu dia punya weekly tu ada gap, daily tu ada gap. Sepatutnya kalau pakai Saxo cantik je. That's why saya suruh korang pakai Saxo sebab nak cantik marking. Okay Tapi tak ada masalah. As long korang faham apa saya ajar, pakai je. Okay, so all the best. Good luck korang untuk yang trade pada hari esok dan seterusnya. All the best. Dapat result. Jangan lupa kongsikan dekat saya. Sama ada dekat grup follow arah legasi atau live TikTok saya. Okay. Jangan lupa turn on notification Telegram saya supaya korang tak terlepas apa-apa sharing daripada saya selepas ini. Okay. Itu saja. Terima kasih. All the best. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.